Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum kita menziarahi maqam ataupun dharih ataupun tempat disemadikan jasad salah seorang sahabat Nabi SAW, bahkan sepupu kepada Rasulullah SAW, kita pelajari sedikit biodata sahabat yang bernama Qusam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qusam, qaf sa mim, qaf dhammah sa fathah mim sukun. Qusam Ibnu Abbas adalah Qusam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia dilahirkan pada tahun 624 Masihi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan meninggal pada tahun 677 Masihi di kota Samarkand, di tempat yang kita akan ziarah. Dan beliau mati syahid dalam peperangan ketika membuka kota Samarkand, ketika membawa Islam di sini. Ayah beliau bernama Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Mak beliau bernama Lubabah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Imam Kalbi radhiyallahu anhu, wanita yang kedua memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ialah ibu beliau yang bernama Lubabah. Beliau memiliki beberapa saudara dan saudari, iaitu Al-Fadl Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Ubaidillah Ibn Abbas, Abad Ibn Abbas, Abdul Rahman Ibn Abbas, dan Abu Hubaid binti Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Di zaman pemerintahan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau dilantik menjadi Gubernur di Mekah, menjadi menteri besar lah di Mekah. Kalau Sayyidina Ali tidak anggap sebagai Perdana Menteri, Khalifah, maka untuk mentadbir Mekah dilantik Sayyiduna Qusam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang pernah menaiki satu kenderaan dengan Nabi SAW. Rasulullah pernah membawa beliau. Ada senarai nama-nama sahabat tertentu yang pernah naik satu kenderaan 2 orang. Rasulullah seorang lagi sahabat. Disenaraikan beberapa nama dalam sebahagian kitab tertentu. Ada salah seorang yang bertuah pernah naik satu kenderaan bersama Nabi SAW, naik unta sekali dengan Nabi SAW, ialah Sayyidina Qusam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau juga merupakan saudara susuan kepada Sayyidina Husain Ibn Ali radhiyallahu anhu. Pernah menyusu dengan ibu susuan yang sama dengan Sayyidina Husain yang kita sebut kemarin, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang kepalanya disemadikan di kota Kahirah, yang badan dan di Karbala. Dan beliau dikenali sebagai orang yang hampir serupa dengan Nabi SAW, dan riwayat hadis beliau amat sedikit. Dan antara yang disebutkan tentang beliau juga, beliau adalah orang yang terakhir keluar daripada liang lahat ataupun kubur Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dikebumikan, yang terakhir keluar daripada kubur itu ialah Sayyiduna Qusam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah yang keempat, beliau dilantik sebagai amil, sebagai gubernur di kota Mekah Al-Mukarramah. Di kota Mekah ada seorang lagi sahabat yang dilantik di zaman Nabi SAW, nama dia Attab. Attab ni pada hari pembukaan kota Mekah, dia jalan di belakang Rasulullah ketika Rasulullah sedang bertawaf. Dalam hati dia nak ambil peluang untuk menikam dan membunuh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah tanya kepada dia, kenapa kamu berzikir dekat dengan saya, jalan dekat dengan saya nak tawaf dan berzikir dekat dengan engkau. Dalam hati dia ada peluang dia akan tikam, maka dia nak cabut, nak tikam. Takdir Allah Ta'ala ketika itu datang seperti api di langit, maka dia berundur. Maka Nabi SAW berpaling dan meletakkan tangan ke dada beliau dan mendoakan kepada beliau. Akhirnya pada masa itu dengan pandangan Rasulullah yang dengan pandangan rahmat, dia terus berubah daripada benci kepada cinta kepada Nabi SAW dan terus beriman. Hanya dengan nadratul rahmah,
pandangan rahmat Rasulullah kepada beliau beriman dan beliau dilantik menjadi Gubernur ataupun Menteri Besar di Mekah pada masa tersebut. Nama dia Attab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pergi nak tikam Rasulullah, berubah menjadi sahabat dan beriman setelah didoakan oleh Nabi SAW. Kejadian itu berlaku pada hari pembukaan kota Mekah. Dan setelah Attab ini menjadi satu umur 20 tahun. Dan ada gubernur-gubernur yang lain. Dan yang seterusnya di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Qusam inilah yang dilantik menjadi gubernur di kota Mekah. Dan menurut riwayat Sayyidina Qusam pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, setelah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan naik Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi khalifah, yang ketika itu Sayyidina Sa'id bin Utsman, beliau keluar bersama Sa'id bin Utsman ke Samarkand, lalu berperang di sini dan beliau dikurniakan mati syahid. Nama beliau tidak ada dalam kitab hadis yang 6, dan dalam kitab tarikh Naisabur diceritakan dia seorang yang hampir serupa, rupa paras dengan Nabi SAW. Dan dia juga tempat beliau dikuburkan terdapat perselisihan. Pendapat yang terkuat, ia dikebumikan meninggal dunia di Samarkand, tempat yang kita akan ziarah. Itu salah satu. Walaupun pendapat kedua menyatakan di Margo, satu kota yang lain yang berdekatan dengan sini. Dan beliaulah yang membuka kota Bukhara, membawa Islam ke semenanjung kawasan sini. Beliau salah seorang yang membawa Islam untuk disebarkan di sini dan memeluk Islam. Dan ayah kepada Datuk Imam Bukhari yang kita baca tadi, nama dia Al-Mughirah, memeluk Islam di zaman kedatangan Sayyidina Qusam radhiyallahu anhu. Dan disebutkan bahawa pernah dikatakan hibbi Qusam syabih hadhil anfil asham nabiyyin rabbitin ni'am biraghmi anfi man rahim. Maksudnya kekasihku adalah Qusam, dia adalah orang yang hampir serupa dengan Nabi SAW. Disebut dalam Sahih Ibn Hibban, Musnad Abu Ya'la, Musnad Abdul Razzaq, dan di dalam Siyar A'lam Nubala, beliau antara orang yang hampir mirip dengan Nabi SAW, dan beliau menyaksikan penaklukan kota Samarkand di mana beliau mati syahid dan dikebumikan di tempat yang kita akan ziarahi sebentar lagi. Wallahu a'lam. Dalam kitab Siyar A'lam Nubala, Fathul Mughis dan sebagainya menceritakan tentang beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita turun untuk semayang. Pas semayang kita akan menziarahi dan memberi salam kepada Sayyiduna Qusam ibn Abbas radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.